saya dah janji kat you kan. Saya nak tunjukkan macam mana rupa Ayu. Okay guys, lubang ke-9 dah, 9 lubang dah. Aduh, hari ni kurang baik, baru 3 par. Okay, lubang nombor 9, indeks 13, par 4 322. Lubang ni all the way uphill, straight saja. Sebelah kanan ni, sebelah kanan fairway ni ada bunker sikit lepas pokok tu. Sebelah kanan sekali OB kat lepas bagi track. Jaga Sebelah bawah ada pokok, agak berbahaya. So, saya aim direction lebih kurang bunker dan saya harap main draw lubang ni. Get it, one good shot. Kita bagi satu manis. One good shot baby. One good shot. Sedikit fade, straight. Aduh, nak main kanan, pergi kiri. Okey lah. Saya di tengah fairway. Sebelah sana adalah tee box tadi guys. Ada longkang halus. And then ada pokok-pokok merimbun guys. Naik bukit uphill. Bola di area sana kot. Ni dia bunker sebelah kanan. Uphill green. Ada satu dia. Ada bunker lagi sebelah depan dengan sebelah kiri green guys. Okay, uphill 1-3 lebih kurang distance. Angin datang kemari ni. Saya attack sebelah kanan sedikit. Kerana green akan turun ke kiri Saya ambil kanan pin. Banyak sikit ke kanan. Saya shot dengan baik. 8 aja guys saya pakai. One good shot baby. One good shot. Come on. Yes. Come on. Sit. Sup. Cukup. Okay, ada tepi pin. Alright guys, tu dia menghampiri green. Bunker comel sebelah depan green ni. Ya, green memang memanjang daripada kanan turun ke kiri. Bola saya tadi tengah turun kiri. Apa kita dapat par pun okey. Alright. Guys, kena putt uphill ni. Tengok green luas dan cantik guys. Sini green speed 9. Kena pandai main sikit lah. Kena pandai rasakan feel kelajuan dia. Ada bunker kecil sebelah kanan green ni. Bunker kecil. Kalau masuk nyanyi juga ni kan. Ya. Saya putt uphill banyak ni. Nampak gaya direction yang Ayu bagi sampai hujung bendera. Lebih kurang bendera sana. So yang penting speed yang betul, dia akan turun ke sana. Hantam saja red. Apa lagi? Dan setelah bagi line, kita pukul saja. Yes. Red, one good putt. One good putt baby. Ketuk sikit. Ketuk sikit. Ngam. Oh, masuk lah. Birdie Oh, ya birdie. Birdie. Inilah dia nama birdie Ayu. Betul lah Ayu bagi line. So, saya dah janji kat you kan. Saya nak tunjukkan macam mana rupa Ayu. Stand by Ayu. Kau mesti nak tengok kan? Ayu sudah tutup muka. Alright. Manis-manis game-game datangkan